Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Roblox Malaysia 1819. Dan pada hari ini kita berseorangan. Sedihnya kita berseorangan korang. Tapi tak apalah korang. Yang penting saya dah level. Saya tak nak mula yang saya level awal. Korang tengok ni, saya punya ni dah hebat. Saya pun dah ada 29 win. Okay. Keputusan saya sekarang ni nak dapatkan 50 win. Tapi tak apa korang, saya akan stay tune di tempat pertama. Dan saya harap korang stay tune je pada video saya kali ni. Okay. Jangan kata saya pakai Robux pula. Tak baik. Saya tak ada Robux. Ada. Tapi korang nak tak saya ada Robux? Kalau ada saya Robux, memang saya ni memang ada Robux. Tapi kalau saya beli karakter avatar yang paling okey, nak ke korang? Nak komen tau. Komen kalau korang nak. But siapa yang ada tanya kalau suara saya kurang, walaupun saya pakai mikrofon suara palsu. Ni suara palsu. Walaupun saya pakai mikrofon ke apa, tapi suara saya tak kuat. Sebab saya macam orang kata korang sihat lah. Suara korang sihat. Suara yang tak sihat kan, maksud saya tekak lah. Sakit tekak tu. Yelah, sekarang ni kan waktu panas. Belum menang, tapi boleh tinggi. Siapa boleh buat. So korang, insyaAllah bila-bila masa saya akan main dengan YouTuber Wendam Malay 111. Pada hari tu saya main dengan Wendam Malay 111 dan Adam On 111. Pelik kan? Adam Ons, Wendam Malay. Entahlah korang. Lepas tu yang saya confuse ni, nak tahu tak, Wendam Malay dengan Adam On 111 karakternya sama. Sama, betul-betul sama. Kalau korang tengok saya main 999 in the forest yang main dengan YouTuber noob, itu dengan Wendam Malay. Lepas tu ada 999 in the forest record yang kedua, Adam On 111. Saya ada main. Karakternya sama, suara lain sikit. Lain. Punya dia orang adik-beradik. Pelik kan korang? Salah cukup lah. Adik-beradik rupanya. Tak apalah, kali ni kita panggil yang bukan adik-beradik. Okey lah, kita menang. Bosan je kat sini. Itu saya dah boleh unlock di sini. Untuk unlock di sana kita perlukan 50 win. Tak apa. Kita boleh. Dan saya nak minta lah korang like and subscribe. Korang mesti cakap, bang, kata Roblox Malaysia 1819, kenapa bang tak nak main dengan Game On seorang ni apa semua? Boleh je korang, tapi dengan satu syarat, Game On 1k subscriber. Macam mana, boleh tak? Game On 1k subscriber, orang ni pula 5k. Boleh 5k ke 2k subscriber. Boleh tak? Boleh tak korang? Boleh tak? Alah, boleh lah korang. Kata nak saya main dengan geng-geng Roblox Malaysia. Sebenarnya korang, kalau korang nak tahu, saya dah ada fans kepada Game On, iaitu Hero Hunter. Saya dah ada Hero Hunter orang. Saya dah ada hero. Kalau saya dah ada hero dah ada Game On. Apatah lagi hero mestilah dah ada game orang ni. Betul tak orang? Jadi kalau korang nak saya buat pertemuan Roblox Malaysia dan TikToker yang terbesar, dengan satu syarat. Syaratnya kena sampaikan saya 1k subscriber korang. InsyaAllah. Boleh je korang. Boleh.
Boleh je korang. So kita akan naikkan level hingga level 50. InsyaAllah lah esok saya nak buat live ataupun video biasa. Main Allahu Akbar. Main game sniper dengan subscriber. Okay, siapa nak join, saya berikan peluang korang. Nak join, saya berikan peluang. Bila-bila lah kan. Boleh je kita mabar sama-sama. Kata orang Indonesia, mabar. Ayo mabar bersama-sama. Jadi kalau korang nak tahu, saya faham je bahasa Indonesia. So jangan risaulah korang. Saya faham je bahasa Indonesia. Jadi kalau korang nak subscribe, nanti korang cakap, dia ni Roblox Malaysia 1819. Mana dia faham bahasa Indonesia? Tak orang. Saya tetap faham bahasa Roblox, bahasa orang Indonesia korang. So saya tetap faham. So korang, saya terpaksa mengaku kalau korang. So sorry kalau bising sikit korang. Tapi saya nak cakap sesuatu korang. Kali terakhir saya berkata-kata. Bukan terakhir lah. Maksudnya nak end ke video ni. Sorry korang bising sikit. Saya nak cakap satu je. Like and subscribe. Okay korang, ni round terakhir. Lepas tu saya terpaksa endkan video ni jugalah. Nak ke tak nak ke, end je lah. Okay. Nak tak nak, saya kena endkan juga video ni. Lagi beberapa saat. Last. Sebabnya saya kena buat persediaan. Malam ni ada update 99 in the first. InsyaAllah saya nak join juga update tu. Saya just masuk dulu dunia baru ni. Jadi slow. Tak payahlah.